Beasiswa penajaan di bawah JPA telah mula keluar. Okey, kali ini yang baru keluar adalah program ijazah dalam negara PIDN. Okey, tajaan ini dibiayai oleh JPA dan ia berbentuk pinjaman boleh ubah. Okey, semua pelajar ingat boleh mula memohon pada 28 hari bulan Februari sehinggalah 9 April 2025. Antara bidang-bidang yang ditawarkan adalah bidang sains sosial ataupun sastra. Lepas tu untuk bidang seni bina dan akhir sekali adalah bidang kejuruteraan dan teknikal ataupun teknologi. Okey. Untuk pelajar-pelajar ijazah yang pertama sedia ada sekarang di IPTA dan Government Link Universities, anda layak mohon. Alright. Jangan lupa follow cikgu. Arigatou gozaimasu.